Baru-baru ni aku pergi tempat paling cantik dekat China. Tapi aku yakin ramai orang Malaysia tak pernah sampai sini. Dalam banyak tempat-tempat dekat China yang aku dah pernah pergi, ternyata tempat ni yang paling cantik sekali. Bukan Yunnan, bukan Tibet, bukan Harbin dan bukan juga Chengdu. Inilah dia wilayah Xinjiang yang terletak di barat China. Xinjiang merupakan sebuah wilayah autonomi bangsa Uighur dan juga merupakan wilayah terbesar di China. Xinjiang ni sangat besar tau. Dia bersempadan dengan Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan dan Tajikistan. 60% penduduk Xinjiang ialah daripada etnik Muslim Uighur dan Kazakh. Jadi kat sini memang senang nak dapatkan makanan halal. Disebabkan Xinjiang ni sangat besar dan orang Malaysia tak boleh memandu kat sini, cara paling mudah untuk travel di sini ialah hire je travel agent. Korang boleh ikut je trip Jeju Muslim Travel dengan harga serendah RM8,600 selama 11 hari 10 malam.